Bodoh TikTok. Bodoh TikTok. Hai guys, hari ini saya nak cakap tentang nak luahkan emosi saya lah, luahkan perasaan saya terhadap TikTok. Okay, terhadap TikTok. Hari ini tak cakap pasal pinjaman. Okay, cakap pasal TikTok. Okay, saya ada buat konten-konten tentang pinjaman. Okay, tapi video-video semua tu tak kena ban oleh TikTok sebab konten tu tak sesuai, ini tak boleh, melanggar peraturan ini tak boleh, dah kena ban. Okay, so saya memang tak faham benda konten tu bukan konten yang betul-betul sensitif ataupun konten yang sangat violence, kejam, bukan, tapi kena ban juga. Saya memang tak faham lah. Okay, memang dah kena ini bagi warning. Okay, sudah bagi amaran dari TikTok. Saya betul-betul tak ada faham. Okay, so saya tengok ada orang lain yang buat konten pakai seksi, joget macam tu, pakai seksi, sebab keluar macam tu, ini keluar, ini tu keluar. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Saya memang tak ada faham. Okay, saya yang buat pinjaman. Okay, saya ini kerja dalam syarikat pinjaman. Saya yang buat pinjaman. Saya buat konten yang tentang pinjaman. Ini memang logik kan? Logik. Okay, benda yang logik. Kalau saya jual teh tarik, saya ada air tapi tak ada teh, tak mungkin mah. Okay, ini memang tak masuk akal kan? Saya jual nasi lemak, ada nasi tak ada lemak, bukan macam tu mah. Ini pun sensitif, susah lah nak buat. Ini TikTok betul-betul bodoh tau. Bodoh. Tengok baik-baik mah konten orang. Ayo, orang buat iklan pun macam tu. Tapi saya tak akan berhenti lah. Saya tak akan berhenti. Okay, okay, saya sentiasa di sisimu. Okay, aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu. Saya tak akan berhenti. Okay, kalau nak buat pinjaman, boleh klik atau kontak saya. Okay, saya masih ada lagi. Saya hidup, saya masih ada lagi. Okay.